Hampa pernah tengok dah filem It? Alah, yang Pennywise the Clown tu, cuba kita tengok dalam filem It chapter 2 dekat bahagian ending tu. Dia ada satu message yang paling jelas. Macam mana mereka semua mengalahkan badut Pennywise the Clown tu kan. Mereka semua hilangkan rasa takut tu. Mereka semua kutuk badut tu, caci, maki dia apa semua kan. Dan badut tu makin lemah dan makin hodoh, dan akhirnya badut tu mati macam tu saja. Pengajaran dia di sini. Bila kita terlampau takut dengan sesuatu benda tu, memang benda tu akan makan kita lah, sebab kita rasa takut tak habis-habis kan. So bila kita lawan, overcome masalah tu dengan rasa berani, masalah tu akan selesai je sebenarnya. Tengok macam It dalam filem tu kan, selama mereka duk rasa takut tu, kita tengok badut tu macam mana dia boleh berubah jadi raksasa itu, dia boleh jadi hantu ni, dia boleh buat macam-macam lah kan. Cuma di ending tu, bila mereka hilangkan rasa takut tu, badut tu sendiri yang dia rasa aura berani mereka tu, dan dia pun KO. Ciao.